Dalam video kali ini, saya nak cuba roti berkrim sampai durian musang king ya. Ini merupakan roti limited edition dan diperbuat dengan musang king durian yang asli. Dan untuk pengetahuan, harga tu lebih mahal lah dekat situ. Harga dia RM3 ya. Jika nak bandingkan roti berkrim yang biasa kan, satu kam RM1 lebih je kan. Ini RM3. Adakah dia sedap? Anda boleh nampak ya, krim musang king tu ada dekat tengah. Dan bila buka packaging tu, ada bau musang king tau. Mari kita cuba dulu ya. Enak sangat. Dengan rasa durian ni memang sedap, memang lezat. Sedapnya. Jika anda nampak tu boleh belilah. Tapi harga tu mahal sikit ya, RM3.